Allah Ta'ala telah halih kita daripada satu bulan kepada satu bulan. Ini juga nikmat Allah yang kita wajib syukur kepadanya. Supaya kita dapat lagi hidup untuk menyediakan bekalan-bekalan kepada akhirat sebagai tempat yang terakhir, tempat hidup selama-lamanya. Maka kalau kita dapat sedia baik, maka baiklah hidup kita di akhirat nanti. Kalau kita tidak ada persiapan, persedia maka sudah tentu hidup kita bagaimana nasib kita di akhirat nanti. Pakat-pakat fikir tengok. Maka pagi ni kita sampaikan nasihat 1-2 ayat daripada surah As-Sajdah. As-Sajdah yang kita dengar saat ni. Ramai di kalangan makmum-makmum dapat bersolah subuh pada malam Jumaat biasanya, dan Nabi juga dia baca surah As-Sajdah untuk mengambil pengajaran-pengajaran yang mengandungi dalam surah As-Sajdah yang banyak serta faedah besar kepada hidup kita ni. Di antaranya kita mari tengok ayat yang ke-11, 12 insya-Allah taala. Untuk kita tadabbur serta kita ambil pengajaran daripadanya. Ayat yang pertama, Allah Taala dia perintah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kerana nabi orang terima wahyu, terima perintah Allah, terima bimbingan daripada Allah untuk sampai kepada umatnya. Umat dia ada dua. Satu, ummatun istijabah. Dua, ummatun da'wah. Ummatun istijabah iaitu orang-orang yang telah menyaut dakwah Nabi, panggilan Nabi, seruan Nabi, iaitu orang-orang beriman dengan Allah, Rasulnya dan lain-lain lagi daripada rukun-rukun iman. Yang duanya ummatun dakwah, umat yang kena dakwah, pasti kita dakwah, iaitu orang-orang yang belum lagi beriman daripada orang-orang kafir, dan juga orang-orang yang tidak ada agama lagi, orang-orang yang menyeleweng, terpesong daripada jalan yang benar. Kita kena dakwah dia, royak dia siratal mustaqim supaya berjalan atas landasan yang lurus menuju kepada keridhaan Allah Ta'ala. Maka ini kewajipan Nabi. Qul, kata olehmu hai Muhammad. Banyak tu perintah Nabi dengan amal. Iaitu qul, kata olehmu hai Muhammad. Kita pun boleh kata juga. Kerana benda yang tidak khusus pada Nabi tak. Perintah pada Nabi adalah perintah kepada kita, umat dia, kecuali perintah itu khusus cepak Nabi yang dia. Tak cepak Nabi yang dia rauka madai kau kam sangka Allah Subhanahu wa taala ni. Kata gapo Tuhan suruh gapo, Tuhan suruh satu perkara yang sangat penting yang kita kena sedar khabar, jangan lalai. Ya priptana, jangan panggil perik mata, katuk hati, buka mata, buka hati, buka fikiran. Hak Tuhan suruh pada Nabi kita ni. Gapo dia? Yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Kata oleh Muhammad, akan wafat kamu. Wafat ni asalnya sempurna. Hai kerup sembun, kerup wela. Cukup dah masa hidup manusia. Kata oleh Muhammad, katanya malaikat malikul maut
akan menyempurnakan hidup kamu dengan mewafatkan kamu, mengambil nyawa kamu, cabut hidup kamu daripada dunia ni, supaya kamu pindah. Ni tempat kita kena fikir, tempat kita kena fati, tempat kita kena sedar. Jangan kita lalai, jangan kita lupa sama sekali. Kalau dalam semaya pun kita kena ingat juga hal mati ni. Boleh ke Nabi suruh kita tu bila semaya, ada juga satu suan samnekถึง ความตาย เพื่ออะไร เพื่อทำให้ละหมาดของเราสมบูรณ์ที่สุด Wispenuh habis-habis penuh semaya kita. Bila kita ingat mati dari semaya, ni lah lemak sutai samrat chan, kena ingat molek. Inilah semaya hak terakhir bagi saya. Kalau semaya ni tak molek lagi, tak comel lagi, tak khusyuk lagi, tak ada tamak ninah lagi, maka cak ulamat kong nai lah hak mana nak ambil. Kerana hak ni tak molek. Hak ni kita nak papai su wan akhiratแล้ว ไม่มีแล้วละหมาดหลังจากนี้จงสำนึกเถิด ingat molek. Kena dah Nabi suruh nak wismaya kita molek sebab lama orang-orang yang hidup di zaman selepas zaman kegemilangan. Allah Ta'ala dia royak dalam Quran kata fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahawat. La haula wala quwwata illa billah. Maka tinggal gantilah orang generasi selepas pada mereka itu, orang comel soleh molek, satu generasi khalfun, satu tinggal daripada run kong manut yuk mai te yuk ni amarailah adha'us salah, mensia-siakan semaya. Setara dia ayat hari-hari kata semaya pentingnya, semaya ni mestinya rukun Islam tiap agama. Tak cukup tiap agama, utuhlah hidup kita, agama kita. Duk lalai situ. Tak tahu gapo kaya hidup. Tak ada rasa kata oh sungguh rukun Islam perkara ni lah ni salah. Tinggal putong ratiya agamanya. Zakat kadang-kadang kita tak ada duit nak keluar. Haji kita tak ada duit nak keluar haji ratus-ratus ribu. Puasa tak sampai masa lagi. Syahadah kita ucap dah. Ada lagi seputong lagi rukun Islam. Mitun dia tahu nan. Leta tu ni lompai Islamของเราอยู่ที่ไหนล่ะ ชีวิตของเราเป็นยังไงล่ะ ลองนึกสำนึกเถอะ ingat sedar molek. Lah ni ada putus ni kita buat molek, bina molek, jaga molek. Wallazina hum ala salawatihim yuhafizun. Orang yang berjaya, orang mukmin yang berjaya, yang mana mereka itu di atas semaya-semaya salah-salah mereka itu, mereka sentiasa menjaga. Jaga molek, jaga. Saya ada seputong ni lah. Bawa mari Ramadan 2 putong. Bawa ada duit untuk keluar zakat 3 putong. 3 batal dia. Bawa ada duit pula buat haji 4 putong. Cukuplah. Orang dia kacau buat haji sebab apa? Sebab nak cukup Islam. Islam itu sempurna.
yang Tuhan katanya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu ada mati nah. Hei hamba-Ku, jangan ada mati. Ya pun tai. Ya pun cak lok ni pai su akhirat tu. Letam yangai illa wa antum muslimun. Mereka kamu tu sepenuh molek Islam serah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba kepada Dia. Tuhan besar na. Wiwingat na. Kita hati duk mana ni? Wacayu terung nai lah. Wacay arai แบบนี้ล่ะไม่สำนึกไม่คิดเรากลัวมากหัวใจแบบนี้หัวใจไม่สลีมอัลลอฮ์กล่าวว่า يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم วันนั้น hari itu hari mana hari akhirat la yanfa'u malun tidak faedah harta ada banyak harta ada rumah ada tanah ada kereta ada kebun ada gapo la yanfa' tak wi faedah mai hai prayut wala banu ada anak ramai cucu ramai deret dekat ratus-ratus orang mai mi prayut illa man atallah biqalbin salim nok cak kunti pai ชื่อ Allah พบ Allah ด้วยหัวใจที่สลิมกับหัวใจสลิมหัวใจที่ปลอดภัยพ้นจากสิ่งที่ทำให้เขานั้นเข้านรกอัลลอฮฺอักบัรต้องสร้างหัวใจให้สลิมhati yang sejahtera selamat cuci bersih jangan ada la isma fihi wala ghillun wala ghilla wala isma wala hasad jangan ada hasad deki jangan ada dosa dalam hati dosa hak lain jakit habis jaga hati molek kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum Allah Taala dia harga kepada malakul maut. Kita ni beriman pada Allah tapi malaikat tak ada ingat mana kita ni. Nah, hari-hari dia ingat Allah, alhamdulillah, ingat Rasul, alhamdulillah. Tapi ada lagi ni. Gapo dia? Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allahu akbar. Orang yang tak percaya pada Allah, tak percaya pada malaikat, sebut malaikat. Lepas Allah sebut malaikat. Jin jaimat. Malaikat ni Tuhan wi ta'zim, Tuhan besar dia, wi kedudukan dia. Hai istana, hai ke malaikat kau Allah Taala. Sebab kerja dia berat. Malikul maut ni kita kena ingat benar lah. Ingat belakang lah tapi hak ni hak wi banyak sikit. Pukas no. Duk dia lama malikul maut mari ni naik kereta, naik motor, kena ingat mula. Sebab tu bila kita naik kenderaan, naik motor, naik sikar, nak akam lakai ke, nak pergi beli gapo ke, kena bismillah. Jangan dia ingat nak wak ni. Jadi ingat hal lagi banyak. Ingat hal ni dulu. Mula dengan remtun duaikanความคุ้มครองจากAllah Subhanahu wa taala. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Chan mau. To Allah Taala. Tawakkaltu mau tua rau to Allahจะทำอย่างไรก็มอบอัลเลาะห์ตะอาลาแต่เราขอความปลอดภัย Subhanallazi sakhkhara lana hadza ma kunna muqrinin. Baca tu dulu mulai
Bismillahirrahmanirrahim. Jangan duk gaduh kulang-kulang bulan-bulan jangan. Hak Tuhan nak wi syukur. Qadarallah ma syafa'al. Tuhan takdir kita terima takdir Allah sebagai ujian, tapi nanti kongrau ni kena wi molek turut sunnah Nabi, ajari Allah Ta'ala Tuhan ajar dalam Quran dia, Nabi ajar dalam sunnah-sunnah dia untuk keselamatan kita dunia dan akhirat. Qul tawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum, yang Tuhan wakil kepada untuk kamu. Tuhan mop hai malaikat maut pai au jiwit kongrau. Sebab apa jiwit kita hak dia ni? Konkrailah. Tidak cahaya tuk wan tuk wik nati ni. Maka tidur jalan lari main. Nah, gi situ gi sini. Hak dia tu. Tuhan boleh gerak, boleh jalan, boleh melangkah, boleh makan, boleh minum, boleh makan angin Tuhan. Hak dia tu. Allah. Lillah. Milik Allah Ta'ala yang Tuhan wi satu nikmat besar pada kita. Bukan wirang saja, bukan khako saja, tapi kita boleh hidup, boleh menyawa, boleh makan, boleh minum. Sebab tu besar nikmat Tuhan, kita kena ingat semua. Ni kita kena ingat pula kata satu hari kita akan dijemput oleh Allah melalui malaikat Malikul Maut. Nama dia Malikul Maut. Maknanya malaikat yang tukmub doi Allah Ta'ala hai pai au rương kêu cặp com tài sakut paut dengan mati ambil nyawa kita. So kena ingat situ so. Bila kita ingat ni, oh sudah tak boleh semaya, tak boleh tinggal ni. Semaya kena semaya Jumaat, oh mari masjid, mari awal boleh pahala banyak, malaikat duk wis lawak atas kita. Orang duk Taurat ni, orang duk di baris pertama ni, malaikat mari duk sallallahu selawat. Tapi bukan selawat dekat sallallahu alaihi wasallam supaya kita dah selawat seolah malaikat minta ya Allah wilah rahmat kepada orang mari semaya Jumaat ni duk baris pertama ni. Ya Allah apalah dosa dia ya Allah. Pada saat kita ada lagi, ada tak banyak lah. Mereka tolong minta pada kita minta lagi. Tuhan wi khusus lagi. Banyak perkara boleh kalau kita sedar molek. Khabar molek, waktu aturan Tuhan molek dan sunnah Rasulullah SAW molek. Tu. Nah. Yang kedua, kena ingat juga. Tsumma ila rabbikum turja'un. Kemudian lepas ada mereka ambil dah, kamu nak pergi mana pula? Mereka sipai mana? Ket wine itu, ket wine itu jin. Tak mana mayat kita tu. Kena fikir juga satu. Tahun ni tahun samkan mengkan. Samkan kuah maut lebih penting pada mati. Kalau mati tak apa ayah mati, itik mati, lembu mati, kambing mati. Kubah mati. Tapi kita ni gapo? Summa ila rabbikum turja'un. Kemudian lepas itu kamu akan kembali kepada Allah. Klik pada Allah. Minallah ila Allah. Daripada Allah Tuhan jadi kita. Ila Allah, klik pada Tuhan pula. Ada orang yang kata, cak din, jubun din, pesu din, kau kena juga. Daripada tanah kita kena jadi daripada tanah. Duduk atas tanah, duduk atas bumi Tuhan. Pesu din, tai din, duduk di bawah tanah pun dalam kubur. Kena juga. Tapi hak ni, sakut dengan Tuhan sikit. Takut tak sakut dengan Tuhan, kita sakut Tuhan kata summa ila rabbikum. Kemudian selepas itu kamu akan dikembalikan. Tak erti kembali kelik gi. Tak segi kena gi. Tak segi kena gi.
Allahu Akbar. Benda hak Tuhan jadi berlaku. Kita kena pergi. Turja'un klik apa? Klik untuk terima balasan. Maliki yaumuddin. Juga jumpa dengan Tuhan yang mengkuasa segala-galanya pada hari kiamat tu. Itulah nasihat dua perkara. Besar-besar. Satu, mari kita ingat Malikul Maut. Ingat kepada malaikat maut. Ingat pada mati. Lepas tu ingat kata kita ni bukan mati peri dak. Bukan kata langcak Thailand mai mi arai tak ada. Turja'un lil jaza, lil hisab wal jaza. Untuk dikira amalan dan untuk kita tu diberi balasan. Allahumma inna ala zikril maut. Allahumma inna ala zikril maut. Ya Allah, tolonglah kita ingat pada mati ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Aqulu qawli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum wa fawwidu amri Allah. Inna Allah basirun bil ibad. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.